Hai guys, kita kembali ke channel anak-anak Firdaus. Yang pertama kita episode tu, ini lah episode kata orang buat. Ini episode dia, episode sambungan kita. Okay. Masuk live, masuk. Okay, ni adik saya. Nama saya Muhammad Al-Fatih. Nama saya Muhammad Al-Fahim. Saya abang kedua. Saya adik bongsu. Sekarang ni kita dah dekat kawasan nak ke kampung-kampung dah. Kampung-kampung. Tak on Tapi lama sikit lagi lah. Okay guys. Kita nak makan some things. Okay, kita akan makan benda ni. Kita akan makan biskut ni. Nanti kita akan rasa. Korang boleh beli yang ni, Minibat Tatawa. Double chocolate. Korang try rasa, bila kita orang kata sedap, memang korang approve, boleh beli. Sebab kita orang ada cita rasa masing-masing. Nanti kita orang akan recommend seorang demi seorang. Betul. Kalau dia tak ada macam plastik tau. Sedap ni. Makan. Jom kita buka and makan. Ni abang pertama saya nak buka. Oh, dia nampak dah dalam dia tu. Dalam dia hancur sikit sebab kita orang dalam mudahkan. Hari tu kita orang dapat kawan. Okay, ni kawan Umi saya bagi. Ini bentuk perfect. Bentuk dia macam ni. Dia macam ni. Okey dah. Itulah. Okey, jom kita orang nak rasa. Okey, jap. Baik abang kita rasa dulu. Tengok cita rasa dia macam mana. Bismillah. Lupa macam salah. Okey, apa pendapat rasa-rasa dia? Coklat tu sangat lepakan. Dan tak boleh sangat. Dan sangat sedap. Hai, sekarang saya pula nak rasa. Baba? Baba? Baba nak coklat bawah. Baba? Apa nak kopi? Cina memang dia sedap sangat. Korang boleh beli. Okay, sekarang ni kita rasa. Dia coklat tu dia lambat sangat. Okay, sekarang dan saya pula rasa. Okay, sedap ni. Macam ya, manis. Tak manis sangat. Tapi kalau budak-budak makan, dia orang suka. Sebab dia ada rasa manis. Confirm nak lagi. Ambil satu rasa lagi. Sebab dia aku tengok tu coklat pun rasa pekat. Manis pun boleh sebab orang tua pun boleh makan. Jadi tak manis sangat. Agak approve. Ambil sekali, mesti lagi. Okay. Sekarang kita kasih lembai.
Jauh lagi lah kita nak sampai kat Senancang. Okay. Kalau kau nak tahu, dulu kita orang punya kampung dulu sebenarnya tak ada garaj. Tapi sekarang ni dah ada garaj sebab simpan-simpan motor kan. Kereta. Kalau kau nak tahu raya tahun lepas, waktu raya apa yang balik? Balik Penang raya puasa. Kita orang pergi duduk homestay tu. Homestay tu ada kolam betul-betul kat tengah dia tu. Lepas tu memang best lah. Sebab bangun-bangun pagi kadang-kadang terjun terus kolam. Bangun-bangun pagi lepas solat subuh masuk kolam. Macam tu lah. Lepas tu kadang-kadang waktu bulan puasa tu taklah pagi-pagi. Kadang-kadang malam-malam mati. Sebab kita orang tak sampai waktu bulan puasa. Bulan puasa tu sampai tengah hari macam itu je. Raya kedua. Abang Raya. Pagi-pagi semua orang baru bangun. Dah solat dia terus terjun kolam. Semua orang terkejut. Mandi subuh-subuh best. Kejut. Sebab 3 depan rumah tu kolam. Kat tepi sini pun ada rumah dekat depan dengan kolam tu. Korang boleh lah bawa family korang datang situ best. Macam ada orang makan. Sorry sebab kat sini internet slow sikit. Tengok guys, tinggal macam mana guys. Tengok tinggal ni je guys dari tadi. Aku je tinggal dah habis. Cepat je habis. Sebab apa? Sebab ada tanah sedap. Memang sedap guys. Memang sedap. Kalau dah habis mesti je nak. Korang boleh beli sama ini baik. Screenshot dulu. Siapa nak beli boleh screenshot dulu. Bukan produk kita orang telefon. Hari orang ni apa benda yang sedap. Jom. Okay. Dah apa nak cakap? Dah. Apa dia nak cakap? Aku nak cakap. Nak jawab apa? Ada. Sekarang kita nak ada cerita sikit. Cerita pasal dulu. Fatih, kau tepi Fatih. Pasal Gunung Jerai hari tu. Atau hari raya kedua, ketiga tak silap. Lebih kurang. Kita orang pergi naik Gunung Jerai yang berada dekat Kedah. Kita orang menaiki kereta. Dekat situ ada banyak selekor tajam. Jadi sarankan korang yang pro bawa kereta kena pandai main brake lah. Kalau tak boleh jatuh. Accident. Betul. Sebab dia ada selekor tajam macam ni. Dia selekor zoom macam tu. Naik atas tu ni memang best. Dia macam ni zoom. Dia boleh tahu tak. Jadi brake kereta korang kena tengok lah makan ke tak makan. Sebab kita orang ada satu kisah kemalangan. Kisah yang buruk. Itulah yang tak best. Kisah saya iaitu kita orang tak dekat Gunung Jerai. Kita orang kan kereta lama. Jadi kita orang tengoklah. Kita lepas turun kereta dari Gunung Jerai, brake kita orang tak boleh pakai dah langsung. Jadi terpaksa naiklah touring. Pada malam tu pula kita orang pergi makan steamboat bersama-sama. Makan dekat steamboat Firasha tak apa Fasha tak. Kat situ macam-macam pilihan. Ada daging shabu-shabu lagi. Daging shabu-shabu paling sedap kat situ. Tapi itu berada dekat Penang lah. Penang dekat kawasan mana saya dah lupa. Kat kepala batas.
Kalau siapa nampak Eco Shop tu tahulah. Eco Shop dekat tu, depan tu jumpa water park nanti. Yang kat Penang tu, yang warna coklat tu. Dekat Bertam jumpa water park kat Bertam tu. Lepas tu jumpa Masjid Sultan Al-Fahim. Itulah. Lepas tu ada kedai tu, yang kedai paling meriah tu dia lah. Kat situ ada macam pilihan jenis, macam-macam ada pilihan. Tapi yang paling best aiskrim. Orang boleh beli lah. Kita orang pengalaman naik toy best lah. Kita orang kan naik kereta lama biasa. Korang doa je kita orang untuk balik kampung ni selamat, sihat semua, dalam keadaan kereta semua baik saja. Okay. Kita orang naik towing. Hari tu lah first naik towing hari tu. Kita orang naik, duduk dekat dalam towing. Tapi best, ada angin tu banyak. Kalau keluar sikit pun. Tapi itulah, kita boleh melantun masalahnya. Naik towing langgar-langgar pun gedung. Sangatlah best. Naik towing memang best. Dapat angin tapi tak bestnya. Korang tolong like, subscribe ramai-ramai sampai dapat 1,000. Korang ada buat TikTok juga guys. 100. Mari korang. Sekarang kita orang dah habis makan tadi. Guys, kita orang ada buat TikTok juga guys. Nama kita orang ialah TikTok Anak-Anak Firdaus. Jangan lupa follow tau. Okay. Sorry, tangan saya sakit tadi. Lebih daripada 3 kali. Aduh. Siapa korang masuk dah korang? Siapa masuk? Terima kasih yang telah masuk. Korang mari ramai-ramai kita support channel Anak-Anak